Korang tahu tak kalau korang cabut gigi, boleh ganti pada hari yang sama. So, FRC bridge ni nama panjang dia Fiber Reinforced Composite Bridge. Dia adalah sejenis bridge ataupun gigi palsu yang kita buat untuk ganti gigi yang dah dicabut. Kelebihan dia, first, dia adalah cepat. So kalau korang cabut gigi hari yang sama, kita terus boleh buat FRC ni lah. Yang kedua, dia adalah lagi murah compare dengan bridge-bridge yang lain. Dan yang ketiga, kita tak perlu nak trim gigi sebelah-sebelah dia untuk kita buat FRC bridge ni. So contoh case yang sesuai untuk buat FRC bridge ni, first, kalau gigi depan, katakanlah nak cabut gigi depan dan tak nak balik dengan gigi yang kosong, kita terus boleh buat lah FRC bridge ni. Yang kedua, kalau gigi yang dah goyang. Yang gigi yang dah goyang ni maksudnya memang dah tak boleh nak diselamatkan. So kita cabut dan terus buat on the same day lah. Yang ketiga, sebagai temporary punya solution, kalau contoh nak tunggu buat implant ke, nak tunggu buat bridge yang lain ke, FRC ni bridge boleh buat sebagai temporary punya solution lah, sebagai bridge temporary. Juga case yang kalau patient tu dia tak boleh nak afford nak buat conventional bridge ataupun implant, so bolehlah buat FRC bridge ni sebagai temporary. So kalau korang ada case-case yang macam yang saya sebut tadi, bolehlah korang datang check dulu untuk saya assess keadaan gigi untuk tengok sesuai ke tak. Kalau sesuai, kita boleh terus buat FRC bridge ni.